Salam sejahtera, nama saya Chloe Chai. Nama saya Chloe Yo. Kami ialah eksekutif dari Pengintai Cyber. Hari ini kami ingin berkongsi tentang satu isu penting iaitu penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam kalangan murid sekolah. Kajian mendapati bahawa ramai pelajar menggunakan AI seperti ChatGPT atau Gemini AI untuk bekerja sekolah, tetapi tanpa garis panjang boleh mendatangkan risiko. Oh, macam mana AI membawa risiko? Contohnya, penyebaran maklumat palsu, kebergantungan berlebihan dan pelanggaran etika akademik seperti plagiat. Oh, terima kasih kepada penjelasan yang jelas. Oleh itu, saya ingin menjalankan beberapa garis pandang utama yang sesuai untuk murid sekolah di Malaysia. Yang pertama ialah menggunakan AI sebagai alat bantu pembelajaran, bukan untuk meniru jawapan dari AI. Mesti cuba dulu jawab sendiri, baru rujuk AI. Selain itu, periksa semula maklumat yang AI beri. Kenapa mesti periksa semula maklumat yang diberi oleh AI? Hal ini lantaran dapat mengelakkan kita terlalu bergantung kepada AI. Contohnya, sembang fakta dengan buku teks atau guru. Seterusnya, garis pandang juga adalah elakkan salin tanpa jawapan dari AI. Jika nak salin, mestilah fahami sebelum guna. Contohnya, guru boleh meminta pelajar berkongsi inspirasi penulisan mereka di dalam kelas untuk mengelakkan daripada menyalin artikel jenayah AI sahaja. Di samping itu, janganlah berkongsi maklumat peribadi sebab AI bukan tempat untuk cerita peribadi dan guna hanya AI yang selamat dan sah supaya selama pelanggar terjamin. Akhir sekali, elak plagiat, hargai hasil kerja orang. Kita mestilah menghormati etika digital. Yang ini semua garis pandang yang mesti dijalankan dalam kalangan murid-murid. Kesimpulannya, garis panduan tersebut penting untuk memastikan penggunaan AI dalam kalangan murid berjalan secara selamat, bertanggungjawab dan beretika. Panduan ini juga seiring dengan usaha KPM untuk melahirkan murid cerdas teknologi, bijak menilai maklumat dan bersedia menghadapi cabaran digital masa depan. Semua pihak bermainkan peranan yang sangat penting dalam lingkungan kuasa dan kemampuan untuk menjaga keselamatan cyber. Akhir kata, kami ingin menyampaikan pesanan kepada pelajar, iaitu fikir dahulu sebelum klik. Keselamatan cyber bermula dengan mood. Sekian, terima kasih.